Kopi bancuh harga mahal. Bang, ada kopi tak bang? Bang. Ada bang, ada bang. Ni bukan kopi bancuh ah? Bukan bang. Confirm ah, tak ada bancuh ke apa? Tak ada. Kita ada temper, kita ada skuter. Okey. Pakai espresso machine, kita pakai grinder. Oh, apa special kopi kat sini? Kita ada Spanish latte, vanilla latte, hazelnut latte banyak. Kalau abang bukan peminat kopi, abang boleh ambil yang trendy sekarang ni bang. Matcha strawberry. Boleh try satu bang? Okey bang. Matcha strawberry. Terima kasih. Harga mesti RM19, RM18 Apa bang? Matcha strawberry bang. RM10 ya? 10 ya? 10 ya? Oh. Cukup lah. Betul ni? Oh, betul bang. Okay, terima kasih Okey, sama. RM10 Kemah tepi jalan Polah Coffee Premium. Mun kita orang nak datang situ, bolehlah Google terus pergi ke Raja Tom Yam. Di sini, di Samariang. Mun kita orang nak lepak malam-malam di situ nang best. Minum kopi, makan dengan kopok leko, hilang terus stres. Kopok leko tu nang banyak orang order. Kopi-kopi sia pun banyak orang order. Sebab kami dah boleh jamin situ polahnya premium, kopi premium, tapi harga nang murah daripada semua tempat lain. Dah kami dah cari dah. Hai, coba lo, baru madah. Sondoi.